Bila mangsa narsis mula self-sabotage, hancurkan diri sendiri tanpa sedar. Sebelum tu kalau korang nak tahu, klik link follow. Saya Rahma, seorang psikologis dan juga penulis. Kadang-kadang kita rasa hidup ni stuck tau. Buat apa saja tak betul. Lambat, dia slow, banyak procrastination, tak jadi apa-apa. Selalu sabotage peluang-peluang yang ada. Tapi kita tak sedar itu adalah kesan trauma, kesan tinggalan hubungan dengan narsistik. Self-sabotage bukan sebab malas, tapi sebab trauma. Bila korang terlalu hidup lama dengan narsistik ni berpuluh-puluh tahun dalam kawalan orang yang manipulatif, otak korang tu dah mula belajar, dah serap semua apa yang dia kata. Contohnya, aku tak layak. Narsis akan buat korang rasa apa yang kau buat tu tak cukup. Kau tak pernah hebat di mata aku. Bila kau berjaya, dia rendahkan kau. Bila kau ada impian, dia kata kau tak realistik. Dan lama-lama kau akan tanam skrip narsistik, kata-kata narsistik tu dalam kepala korang. Jadi apa akan jadi sekarang? Korang akan tolak peluang, takut nak mencuba sesuatu yang baru. Cakap aku tak mampu buat benda tu, aku sedar diri aku. Korang akan lari dari orang yang baik sebab rasa dia tak layak dicintai. Rasa layak dicintai. Orang baik datang, menginang, mencintai dia tak boleh nak terima. Korang akan sabotaj kejayaan sebab akan rasa aku memang tak patut lebih bahagia dari dia. Tapi korang boleh ubah. Itu hanyalah program otak yang boleh diubah dengan satu kesedaran. Aku bukan suara jahat dalam kepala aku. Itu suara dia. Dan aku boleh padamkan. Itu kata-kata yang perlu dia. Program semula. Mengenai teknik CBT. Dan banyak lagi teknik psikoterapi. Kalau korang nak tahu, klik link follow untuk dapatkan, klik link bio untuk dapatkan banyak informasi dan bantuan psikologi untuk hilangkan self-sabotage.